Dua lelaki terlepas hukuman mati selepas Mahkamah Tinggi Johor Bahru pada 14 Mac melepas dan membebaskan mereka daripada pertuduhan mengedar dadah seberat 32.15 kg 5 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Kang Wee Hin membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Aufar Bonadi, 28 tahun dan Abbas Ahmad, 35 tahun di akhir kes pendakwaan. Berdasarkan kertas pertuduhan, dua rakan itu didakwa bersama-sama mengedar metafetamin dengan berat bersih 32,152.28 gram dalam sebuah bot bersebelahan inap desa di Jalan Selar, Teluk Sengat, Kota Tinggi kira-kira 12.10 tengah hari 22 Mei 2020. Pendakwaan terhadap mereka dibuat mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B Akta sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Dalam penghakimannya, Wang Hin berkata mahkamah berpendapat kedua-dua tertuduh tidak mempunyai hubungan dengan bot di inap desa berkenaan yang mana dadah ditemukan dan sesiapa sahaja boleh mengakses bot yang diletakkan di kawasan lapang itu. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Umar Faiz Abdul Kohar, manakala Muhammad Aufar diwakili Peguam Fairuz Elias Majid dan Peguam Datin Frida Sabati serta K. Sarawanan mewakili Abbas. Seramai 11 saksi pendakwaan dikemukakan sepanjang prosedur perbicaraan yang bermula pada 19 November 2023.